Salam guys, baru sampai guys. Okey, korang tolong share dulu ya, baru masuk korang boleh punch card dulu. Tekan level ni guys, come on. Hug me guys, hug me ramai-ramai. Let's go ramai-ramai. Aku dah pelajar apa benda ni nak buat explore ni sekarang. Ya, aku share dulu. Panjas. Salam adik semua. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Salam mama. Selamat masuk. Okey, saya Drago daripada Apex Explorer. Okey. Nyari saya boleh disclose kat mana. Nyari saya ada di Salam mamamu. Bidadari Park. Saya betul tempat ni. Hai Kartun Geni. Hai, selamat datang semua. Okey, lokasi hari ini Bidadari Park. Salam Fika guys. Tolong share guys kamu guys. Malam ni kita ada kat Bidadari Park guys. Okey. Siapa yang tahu tentang pasal Bidadari Park? Okey, korang tolong like and share dulu guys, come on. Tolong like and share dulu guys, come on. Korang like and share dulu guys. Tentang pasal Bidadari Park. Korang share dulu guys, come on. Hai, selamat datang. Korang share dulu guys, okey? Hari ni kita Saturday pun ada explore. Sekarang dah pukul 2 lebih. Dah pukul 2. Lincah. Okay guys, korang tolong share dulu guys, come on. Let's go ramai-ramai. Okay. Tolong share dulu guys, come on, let's go. Halo, selamat datang di Apex Explorer. Okey, location pada malam ni ialah Bidadari Park. Ini hari saya tak solo ya. Ini hari saya ada satu teman daripada Badut Lawak Explorer. Salam Ahmad Bin. Okey guys, kita berada di kat Bidadari Park guys, come on. Kita berada di dekat Bidadari Park guys. Siapa yang pernah tahu yang kisah Hi boss, hello. Okay guys, kita ada kat Bidadari Hello Izo. Okay, kita ada kat Bidadari Park guys. Okay guys, siapa yang baru start, just share. I need to share my life. Ahmad Bin guys, siapa baru masuk korang boleh punch card guys. Share 10 orang. Ya, ramai-ramai guys, tolong share guys, come on. Okay, don't forget. Okay, help me to Boleh share foreign my kat life. atas ni. Okay. Yang siapa yang boleh share, korang share dulu guys, come on. Kalau siapa ada rezeki, okay. Boleh foreign ramai-ramai, let's go ramai-ramai. Semangat guys, come on. Korang boleh share dulu guys, come on. Help me to share my life. Okay, for those who just join me, okay, I was at Bidadari Park now. Okay, we start our live walk later. Thank you siapa yang share. Let us invite the rest to come in first before I start the walk. Korang tolong share dulu guys sebelum kita start night walk. Okay, korang boleh share dulu sampai Salam Buddha Abdullah. Hai Mozek. Hai J. Okay. Yang boleh share dulu guys. Siapa yang boleh CY, share okay, dulu, thanks for guys. follow. You can help me to share my life. Let's go ramai-ramai. Let's go. Siapa yang belum punch card, korang tekan Tekan foreign. Let's go. Punch card. Okay, press pihak auto join. Press pen.
Yang boleh punch card dulu guys. Come on, let's go. Tolong share guys. Thank you. Yang siapa yang dah share. Okay, thanks for coming in. Thank you Ahmad Bin. Thank you so much. Terima kasih. Semoga berrezeki. So optional lah, be talking in Malay, English at certain time, okay? Because there are some non-Malays here. Amin. Guys, yang boleh punch card guys. Come on guys. Okay, this tonight will be at Bidadari Park. Ramai-ramai guys. Punch card So I'll be doing night exploration here lah. So basically, I don't say it's paranormal lah. So whatever you see, just bonus for you to see. Okay. The theme for tonight is explore. We just explore the night. Ramai-ramai Ahmad Bin. Terima kasih Ahmad Bin. Thank you. Semoga berrezeki. Semoga dimudahkan rezeki. Terima kasih banyak-banyak. Sekejap guys. Sekejap. Tunggu sekejap. Hai, selamat datang semua. Hai. Hello everyone, welcome to my channel, Apex Explorer. My name is Drago. I'm the host for tonight. And with me, I got a friend here. Salam adik guys. Korang yang baru masuk boleh tekan Black guys. from Korang pergi kat Level 4 Badut tekan, Lawak guys. Come on, let's go ramai-ramai. Explorers. Kita dah sampai guys. Okay. Siapa yang tak tahu, Black malam ni berada di kat Bidadari those who just come in, siapa baru masuk, okay. Nama dekat Bidadari Park. Share this live to 10 of your friends. Okay. Kita berada di dekat tapak perkuburan lama guys, dekat Bidadari. You can also punch card here, auto join as a follow me also. Okay, tapi tempat dia pun dia punya vibe pun masih dekat sini lah guys. So give some time before I start walking. Ramai-ramai guys, tekan level ramai-ramai. Let's go ramai-ramai. Let's go. Come on. Come on guys, let's go guys. Semangat guys. Come on, let's go ramai-ramai. Yeah. Come on, let's go. Ni Just boleh share dengan Kiki. Come on guys, tengok guys. Thank you Izo for the like the love. For the like the love pula. Siapa yang bantu guys, let's go ramai-ramai. Untuk like guys, come on guys. Siapa yang boleh bantu guys. Let's go. Okay guys, hari malam ni Black tak solo guys. Okay, kita ada see my friend also. Kita ada dengan lagi satu team daripada Singapore punya explorer juga guys. Siapa team dia? Apex Explorer. Apex Explorer guys. Okay, hari ni kita berdua dengan Apex Explorer. Okay. I also represent okay, malam ni kita dengan dia guys. Boss One, Boss Team Worldwide. Boss Team guys. Okay. Daripada Boss Team. Okay, ramai-ramai masuk. Korang boleh pasukan ramai-ramai. Let's go. But today I'm Apex Explorer. Ramai-ramai. Macam mana ni guys? Tolong share guys. Come on, let's go. Ramai-ramai share guys. InsyaAllah guys. Ramai-ramai. View tak ramai tak apa guys. Okay. Ni pun last minute guys. Last minute. Sebenarnya hari ni event aku guys. Betul tak? Saturday night malam ni lah. So kita sekadar santai-santai night walk, nak merasai suasana malam yang dekat sini. Bidadari Park adalah tempat tapak pukul. Okay, those who have coin, siapa ada coin boleh punch card. Siapa ada coin boleh ramai-ramai guys. Come on, let's go guys. 1 coin, 2 coin boleh guys. Ramai-ramai. Any gift is much appreciated lah. Okay, siapa ada rezeki boleh kasih gift. Okay. Thank you. Other than that, just enjoy the explore with me malam ni. Okay guys, apa yang korang nampak ni Bidadari Park. Dah satu bonus bagi Leave comment if you ever come here. Rasa korang datang sini, boleh kasih komen. Okay. Come on, let's go. Ramai-ramai share lagi guys. Come on guys. 6 orang guys. Tak cukup guys. Aku tahu dah pukul 2 dah 2.11. Terima kasih. Thank you for the punch card. Arjuna. Terima kasih Arjuna. Thank you. Terima kasih Wiz. Thank you for the like. Okay, ready Black. Lagi 2 minit. 2:15. Jangan nak fikir dulu satu game. PK. Fikir satu lah. Pakai kau punya fan tu lah. Okay. Apa? Boleh? Okay, we'll do some PK first with my friend here. Okay guys, kita fikir dengan ada kat sebelah Black je guys. Okay, kita akan gerak-gerak sikit. Selamat malam guys. Okay. Dekat ni. Aku kecilkan volume aku. Okay. Okay guys. Ramai-ramai guys, let's go. Jap. Guys, kita dah dengar bunyi anjing guys. Korang ramai-ramai guys. Come on, let's go guys. Ada. Ramai-ramai guys. Let's go guys. Ramai-ramai. Tak apa, aku duduk sini dulu. So kita akan santai dulu fikir tidak. Just santai. Siapa ada gift? Guys, siapa yang ada gift guys? Boleh bantu guys. Come on guys. We play one game, then we go. Okay, one game kita go guys. Come on guys. One game kita go.
One game kita go guys. Come on guys. Ramai-ramai guys. Come on guys. Kali 2, kali 2. Okay, sekarang 2:15. 2:14 ya. Okay. Lepas one game, kita go. Come on guys. So, today santai dulu, okay? Just setting my friend only lah. Okay. Terima kasih. Thank you. Ya Allah. Semoga berrezeki guys. Come on guys. Let's go guys. Ramai-ramai guys. Come on guys. Kali 2 guys. Kali 2 guys. Come on. Pam-pam kali 2 guys. Tap screen. Today no Sultan here lah. Because this is unannounced explore. Tapi who knows? Siapa free, nothing to do at home, TGIF kan. Cuma Saturday ada tak kerja, ada masih kerja tapi half day. Okay. Enjoy the night. Guys, kamu kan ramai-ramai guys. Kamu guys, ni last minute kan untuk korang guys. Kamu ramai-ramai. Terima kasih. Ya Allah, thank you. Semoga berrezeki. Okay guys, actually hari ni pun kita ada night walk guys. Okay, hari ni kita pay actual day. Okay, hari ni Black ada. Kita dengan kita pay team semua kru. Okay, malam ni kita ada explore entertainment untuk korang semua pada jam 11.30 malam guys. Okay, Saturday. Hari ni pun kita ada explore juga guys. Okay. Ini pun last minute pasal kebetulan Black jumpa dengan sahabat Black. Okay, kita kawan. Okay, daripada team Explorer juga. Okay, kau boleh kenalkan diri kau? Okay, pada yang sebelah sana. Okay, saya Drago daripada Apex Explorer. Okay, memang saya jarang bikin live lah. Normally saya bikin normal on Explorer, NOS, normal exploring without live. Okay, pasal saya ada satu target quota. Once I hit 3,000 followers, I start my live. Okay. Yang ini, guys, sampai follow, korang boleh follow dulu guys. Come on, let's go. My Explorer buddy, Black from Badut. Guys, Can follow him. Dia banyak bikin konten-konten lawak man. Okay. Guys, ini yang ni aku pakai baju lama aku guys. Okay, ni aku pakai baju lama aku juga. Sama juga. Baik. Aku punya sultan semua dekat Botswana. Apa? Semua sultan dekat Botswana. Kalau masuk rabak kau. Dah santai je. Tersantai. Kalau masuk aku confirm koyak punya. Kalau masuk aku confirm koyak punya. Confirm. Alah, aku tak ada sultan. Aku pun biasa-biasa je. Ada tak ada lah kan. Kita bukan meminta guys Okey, santai-santai je guys. Yang penting kita akan korang siapa belum punch card. Terima kasih Yaya. Thank you. Ya Allah. Terima kasih. Saya beri dulu. Terima kasih. Yaya, aku dah siap juga. Tak payah. Malam ni santai-santai. Tak payah. Malam ni baru support aku. Malam ni baru. Sekarang tak payah. Tak payah. One fikir je. Just to kill the time, kita masuk. Ini habis kita gerak. Okey guys, kali 3 guys, korang gerak ramai-ramai. Let's go. Yang siapa dari Malaysia, terima kasih kalau join sini. Okey. Mana daripada Indonesia ke ada kalau tengok. Terima kasih kerana hadir. Sekarang Abang EL dah punch card belum guys? Yang siapa yang baru masuk korang boleh punch card, korang punch card guys. Guys, kali 3 guys, come on. Kali 3. Sayang guys, kali 3 tu guys, sayang guys. Ya Allah, times 3 je guys. Sayang guys, kalau tak tahu digunakan sayang guys, kali 3 guys. Korang dah kena belajar ni. Live okey, ni santai je Hello Fahana, hello Arif. Thank you Ajuna, thank you so much. Juna, terima kasih Juna. Thank you so much. Syida kat sini Syida kat sini Jadi kita tak cakap kita parah. Kalau parah dah seru-seru, kita explore je. Dari pun bukan parah tak normal, dari kira explore mode. Ada nampak bonus tanpa seru guys, ada nampak korang screenshot guys, tanpa seru guys Tak ada seru, tak ada apa guys okey. Korang jangan mana-mana. Aku dah cakap kau jangan campak aku hari ni. Besok baru aku campak aku. Kau degil Black kat tepi mana? Tepi jembatan tu. Aku dah cakap. Pasal kita lagi dekat nanti humming. Ada Syida, abang dengan Black. Aku dah cakap dengan korang. Macam jangan. Ni santai-santai je.
Tetap santai. Pak, MVP. Okay, tak apa. Contribution help. Sekejap. Azura Black bukan Arjuna. Oh, Azura. Okey. Pasal nama kau aku nampak macam. Okey guys, kita akan keluar. Okey, macam mana? Kau nak gerak sekarang atau apa? Okey, kita gerak. Okey guys, ramai-ramai guys. Tak payah. Yang ada coin boleh coin. Yang tak ada korang ramai-ramai korang tapping-tapping je. Okey guys. Kita bagi Gerak sekarang. explanation ni All your gift are greatly appreciated. Okay. Okay. Yang siapa baru masuk. Okay, Syida, thank you Syida. Syida kat sini ke atau dekat Black nanti live? Optional nak fly antara dua pun boleh. You can fly between me and my buddy, okay? So you can see two different angle. Malam ni santai-santai je kat sini. Jalan-jalan naik walk lah. Tapak kuburan lama Bidadari guys. Okay. Siapa yang tahu Bidadari? Siapa tahu sejarah tempat ni? Bidadari Park. Apa dari nama Bidadari? Okay. Dulu sini adalah bekas tapak perkuburan. Okay. Lama tu lah sejarahnya. Okay. Saya akan elaborate ataupun kasih detail jika saya buat morning walk, morning explore. Itu kira exercise saja, santai jalan kaki exercise, brisk walk. Pagi jalan-jalan exercise kan sedap kan. Exercise. Itu saya akan explain selalu, mesti live di siang. Tempat ni macam mana. Okay. So far sini senyap. Sini dulu tak ada bangunan. Sekarang dah ada BTO baru. Sebelah kiri saya ni. Ni BTO baru naik. Dulu tak ada. Boleh pakit-pakit sini. Boleh pergi. Ada. Tak boleh. Nanti kena komplain. But as far as I know, ini 24 hours punya nature park. So why not explore? I will explore again in few days the same location, but in different walk. Lain jalan, lain cabang. Sini banyak track. Sini banyak track. Kalau kita explore satu tempat satu hari seminggu, vibe dia tak sama. Kita kadang explore tempat tu 2-3 hari, lain-lain vibe. Dari tak nampak besok nampak. Ada gitu. Okay, time almost 2:30. Hampir 2:30. Kita akan start jalan nanti. Dia kat sana tu. Okay. Okay, siapa ada kat sini, tolong share this live. And jangan lupa tap screen. Siapa ada coin extra, ada rezeki, punch card ataupun kasih gift. So malam ni kita tak bikin parah tak ada seru-seru, tak ada apa. Nas for explore. So different paranormal dengan explore orang kata sama. Explore pun kira paranormal. Okay, paranormal mostly kita cari hantu. Okay, nak cari tu macam mana? Tak payah cari kalau dia ada. Okay, kadang-kadang kita seru-seru, lepas tu kita terpekik lari sendiri. Buat apa? Okay, dia kita have this concept as explore. Ada. Okay, kalau hantu tak payah takut benda-benda datang je. Takut ada ular ke apa, ini tak tahu kan. Kalau itu monitor lizard ke apa, biawak ke, tak nampak malam. Itu yang kita penting. Saya lagi takut kalau kena gigit binatang. Okay. Terima kasih Opik. Tamadil. Hey, Nur Zilawati. Hai Nur, selamat datang Nur. Guys, siapa boleh share, korang share guys, boleh tak guys? Ada 4 orang je lah guys. Siapa boleh share guys, come on. Boleh tak korang share guys? No, belum ada itu moderator punya access Okay, tak apa no. Okay, nanti balik accept. For now enjoy no. Share lah. Tak ada minta gift pun. Kalau ada pun rezeki, alhamdulillah. Okay, nak explore lah malam ni Bidadari Park. I want to go Admiralty Park. Tadi ada satu host, so tak nak crash lah. Kita nak pergi biar kita ada seimbangan. Okay, I going, you going, okay. Dan
sedap sikit. Kalau tak, dua host bertembung tanpa tahu explore apa tak sedap. Saya dengan sekarang now my friend Black daripada Badut Lawak Explore. Dia kata dia pun parah tak tahu benda selagi konten kelakar punya. Okay. Okay, for me I'm ready. Okay, dia pun dah start ready. I will change my cam view already. Jadi? Yes. Okay. Siapa dah ready tekan satu. Explore ni aku boleh jejak 10k likes. Okey. Siapa yang boleh paskat, korang paskat ramai-ramai. Okey. Siapa yang baru masuk paskat kan. Okey. Aku pun tak ada moderator kat sini. Okey, aku pun tak ada moderator kat sini. Okey. So insya-Allah guys. Mak busu. Ni mak busu saya ke mak busu siapa sih? Ramai-ramai ayo hari ni. Okey. Okey. Kita tukar cam now, okey. Okey guys, ayo hari ni guys. Okay, let me set up my light. Reverse back. Yes, Izo. Komen-komen, jangan kasi kosong. Screen jangan kasi kosong. Okay. Jangan kosongkan screen. Buat baca biasa. Thank you Syah for joining. Salah satu kat sini boleh share the live. Okay, siapa yang belum tidur, share lah dengan orang yang belum tidur. Jangan share orang yang dah tidur. Jangan aku tidur orang. Siapa tak boleh tidur malam ni, Saturday tu besok. Siapa tengah kat luar, tengah clubbing ke apa tu, boring-boring, tak ada kawan nak joget ke apa, tengah makan kat luar, kat pasar, tengah makan sate apa ke, tengok kejap, share. Ini tak ada lawak. Okay, start gerak tangan. Okay, keep talking to me. Okay guys, this place, ini adalah Bidadari Park. Okay, my buddy over there, dia akan bikin live dia. Okay, basically ni lah. I start from playground car park. As you can see, ni playground car park Bidadari Park. Masa siapa tak datang sini, ini scene view dia malam view. Okay, maybe can bring your kids in the day. Boleh bawa budak-budak suruh Syarif, dia bawa budak-budak sini main-main. Pasal sebelah this Bidadari Park, sebelah actually Wole Mall. Okay, it's Wole Mall. I will explore the playground in the night first lah. Okay, ni macam Flying Fox ni. Memang right, Flying Fox. Bex, tak masuk di mana? Tak ada masuk Okay, ni Flying Fox I explore malam. People come here explore the day to tell you a Flying Fox. I'm showing the Flying Fox now. Okay, ni dia je kabel glide sampai sana. Okay, playground dia, I think dia about 2 to 3 story high. Okay, tu dia punya slide. Okay, slide dia. Nampak? Ini adult, orang tua boleh main juga ni. Okay, I explore this playground first. Kalau lagi cakap guys. Flying Fox. Korang nak? Guys, korang nak aku try Flying Fox tak guys? Korang nak aku try Flying Fox? Korang nak? Kau gila ke nak try Flying Fox? Flying Fox. Mantap lah kau. Korang guys, korang aku buat Pak, this is what we call explore. I'm not to find ghosts. Find ghosts is different story really. Okay, ni kau saya Black ni. Saya Badut Explorer. Badut Lawak Explorer. Okay.
Yeah. No, macam gini ke budak-budak kalau nak main no. Right. Itu jago ni. Inilah explore kita. Ni dah tak stop sial. Dia rebound sendiri kan. Ha. Sekarang anak komen kat sama, dia rebound sendiri. Kau berat sangat lah, tu pasal dia rebound. So apa baru masuk, okey. Saya berada di Bidadari Park, Singapore Bidadari Park bersebelahan dengan Woodleigh Mall, okey, Woodleigh MRT. Siapa tahu cerita pasal Woodleigh MRT dulu, tahulah. You can go Google and check out the stories. Okay. In the day sini banyak orang ni exercise, jalan-jalan. Okay. Okay. Siapa dalam sini boleh bilang saya lighting cukup tak? Pasal for me, my explore always bright lighting. Saya tak suka dim. Saya black 2 orang kan. Dim tak nampak apa-apa. Okay. Punya team daripada Boswannya team. Okay, dia pun daripada Singapore juga. Okay. If you are driving here, okay, Pun kau fly. it's the car park. Fly lah. Cute kau cakap. I forget the road name lah. Bapak budak kau tak tahu Probably when you go riding we only know where to go. Okay. I don't know where to start, but I will start from this playground. Ni track. Okay, Mesti dia masuk dari sini guys. masih ada lighting kat sini Jadi pasal ada lampu, that's why glaring Ramai-ramai guys, tolong share. Siapa yang boleh share, korang share guys. Betul dah pukul ni lah. Come on guys. Okay. Tapi yang actual punya Jangan kosongkan screen, komen-komen. event adalah malam ni guys. Pukul 11.30. Saya balik sini share dengan siapa-siapa yang ada. Share dengan kawan-kawan, family members. Okay. Kau dengan siapa Black? Aku dengan Apex punya team. Daripada Boswan. Share dengan siapa yang masih belum tidur. Tapi nak share juga lah. You can share video contact of this location. Kau tak pernah fly like Fox. Kan? Okay. Saya takkan jalan laju-laju Ada orang explore jalan laju-laju. Tak. Explore, you walk around, tengok apa yang ada. Okay. Berat siap ke tripod. Sini masih Hati Black. Okey. masih banyak lampu Yang kita tengah pijak ni, kita tak tahu ini adalah perkuburan lama Kristian, Melayu, Hindu atau apa-apa. Kita tak tahu guys. Okay. So apa kita just ikut yang dekat entrance. Yang first entrance je lah. Saya akan make effort to have like some detail of map okay. Yang tempat kita jalan, macam tadi apa Black cakap. Yang kita jalan ni tapak perkuburan apa kita belum tahu. Kalau kita tengok map lama, Ini tapak perkuburan. Memang tapak. tengok map lama boleh tahu. Memang inilah Okay. tapak perkuburan lama. Kubur Bidadari lama. Sekejap saya adjust satu lampu dulu. Jadi dia boleh zoom. Okay. Hi guys, leave some comment. Jadi sini masih ada bangunan Jadi tak boleh bising-bising tak boleh bekik ada ke apa. Okay. Situ ada blok. Jadi dekat dengan kawasan perumahan. Okay, boleh tengok dulu mana ni. Okay. Kita akan bergerak ke Marshland. Dalam 124 meters. Basically tempat ni masih well lit lah, masih ada lampu lah. Dia ada satu location tak ada lampu. Totally gelap. Saya tambah lighting pasal jadi boleh nampak lagi jelas. Kalau saya matikan lampu. Ya, atas tak ada apa-apa lah. Ya? Atas tak ada apa-apa. Tak apa. Kita jalan-jalan buat explore dulu. Yang buat apa kita explore pasal dengan nama dia. Bidadari Park. Okay. Pada malam ni guys, di tempat dengan tempat perkuburan lama Bidadari guys. Dikatakan kawasan ini semua adalah tempat perkuburan Bidadari lama. Saya tak tahu atas sini. Kita boleh tengok. Is it a pond? Pada malam ni
Okay, dia open land lah. Okay. Tak nampak tadi kalau jalan daripada bawah. Dah kena naik ni apa, naik di bukit sikit. Open space, maybe boleh bikin satu recreation ke. Okay. Okay guys, kita jalan ni. Hai Anpanda SDB XADB. Okay. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kena black kat depan tu. Ketika aku buat perjalanan, mungkin ini road actually saya rasa dia one big round. Okay. Saya takkan jalan laju. Explore kita takkan jalan laju. Tengok apa ada pemandangan pada waktu malam. Okay. Kalau nampak ada apa-apa, ya bonus. Orang SG. Saya orang Singapura. Kita sekarang berada di Bidadari Park di Singapura. Okay, kawasan dia sebelah Woodleigh MRT, ada Woodleigh Mall. So siapa kalau datang sini boleh ke Woodleigh Mall, shopping, makan-makan. Sambil tu boleh jalan sini. Okay, this park is 24 hours. Masa saya masuk, ada park, nature park sampai pukul 7 tak boleh masuk. Okay. Okay, tadi saya kat bukit sana kan, pasal tak nampak apa-apa kan. Okay, ni tempat kosong. Maybe untuk bikin macam event, tentage ke. Okay, mereka buat sini, di sini lah. Okay, saya akan masuk dia punya dark spot. Sana toilet, yang lampu terang tu toilet. Hai Lina Muhammad. Hello, was team. Tu toilet Okay. Saya akan masuk dengan so-called mini trail dia. Takkan jalan laju lah. Okay guys, Bidadari Park. Fix, kau dengar tak Fix? Ada orang maling benda? Aku dengar. Ha? Dengar. Sekarang kita di sini Okay. Nampak ni trail merah ni. Kita akan jalan sini. Tapi sini tak ada lampu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Thanks Lina Muhammad. Thank you my boss team. Kawan-kawan dari boss team. Okay, di Singapura pun masih ada tempat macam gini. Diorang akan reserve separuh hutan-hutan kecil-kecil gini lah. Okay. No. Ini macam apa? Oh, nasib baik tak ada sini tembus.
Tak jatuh. Ada anjing sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Singapore standard no smoking dalam park. Nak explore. Siapa tu? Ada bunyi tak? Terima kasih Lina Muhammad, thank you. Ni hari awak tungtung saya ke? Saya semalam dah tungtung Bos Wan. Baru tadi pun tungtung Bos Wan juga. Low marshland. Diorang masih preserve ini pokok-pokok yang pokok liar ni. Assalamualaikum. Okay, saya dengar bunyi kan. Siapa tu? Mana Black? Kau saya dah jauh Jauh at least 100 meter lah. Ya kan? Kalau saya tak bilang tempat ni tak orang tahu. Hutan mana pun. Sebab actually nature park. Keliling kawasan ni adalah kawasan perumahan. Dan ada shopping center kat sebelah. Okay. Tapi yes, sejarah tempat ni masa kecil-kecil dulu kan, kecil remaja lah. Ada bekas tapak perkuburan. Saya pernah lalu sini siang tapi dia punya pemandangan dia lain view. Siapa tu? Dengar tak bunyi terbang? Mungkin daun jatuh. Tak tahu lah daun jatuh ke apa ke, pokok ke. Pokok pula. Monyet ke, tak tahu monyet ke, burung ke. Okay. Tak ada kat sini. Nampak tu? Itu part daun bergerak tu. Okay. Kita explore je. Bawah nak jaga saya jalan tak tengok bawah ni. Dia bukan tanah rata ni. Sampai bunyi jengkrik lah. Tak ada bunyi katak sini pun. Ada anjing memang. Okay, kita tak akan lalu tempat yang terang ni
Kita akan masuk tempat gelap. Tak tahu lah, mungkin tu anjing ada tuan dia ke, atau anjing hutan, saya tak tahu Siapa yang baru masuk, terima kasih. Kongsi-kongsi, share. Ini pun bahagian bawah pun saya rasa ada air ni. Tengok pokok keladi dia macam pokok keladi yang ada kat air tu. Nak jalan sini ikut track jangan off track. Banyak lubang-lubang yang tak tahu. Kadang ada air. Kita bagi apa? Swamp Assalamualaikum. Tak tahu tempat gini tahu. Tak tahu kita datang buas. Ular lah. Ular ataupun itu apa? Monitor lizard. Oh, kan. Anjing dah mula. Kat sana. Banyak anjing daripada sana, tempat yang ada trek lampu tu. Okay guys. Saya pakai lampu biru Tapi ni pokok berwarna merah. Okay. Black. Black. Ni batang ni warna merah ke tu? Coklat. Mana? Pokok ni. Kau ingat pakai lampu biru Ya, aku tak pakai lampu merah tu. Mana? Ni. Asal? Guys, saya pakai lampu biru tunjuk tangan saya ni lampu biru Biru saya pakai. Kat mana? Tapi dah jauh pokok ni nampak merah. Okey. Okay. Yes, betul. Okay. Bukan tegur tak tegur lah. Okay, ini satu tempat pokok yang saya nampak. Pokok ni warna merah. Guys, satu pokok ni je guys. Batang pokok dia merah. Mungkin coklat daripada jauh. Daripada dekat. Tapi dia macam ada macam color karat. Okay. Macam ada yes, betul. Dia macam karat. Pokok dia kan? Kawan saya pakai lampu hijau ni. Okay, saya pakai lampu biru. Tapi daripada jauh nampak merah. Memang jauh nampak merah. Okey, aku try tutup Ini pokok Guys, korang perhatikan ni pokok guys. Banyak-banyak pokok dah hanya semua kalau biasa dah guys. Betul. Kalau merah. Tengok keliling. Biasa pokok kalau apa? Putih, kelabu. Okey. Angin dah start tiup Angin dah kuat guys. Dah kuat. Angin dah kuat. Tadi tak ada angin. Nampak? Boleh dengar. Itu angin kuat dah. Yes. Ini satu lain pokok warna merah. Itu angin kuat. Kalau awak datang waktu siang ni nampak merah. Terantang dia merah. Okay, siapa yang baru masuk sini? Guys, siapa yang masuk? Saya tak ada di hutan kat mana-mana bukan Bukit Bunian, bukan apa. Bukan Bukit Gasing. Kalau ada tim bos tim ke Pandaria kat dalam sini, ya ni bukan Bukit Gasing. Bukan Bukit Bunian. Okey. Ini di Singapura. Namanya Bidadari Park. Okey. Asal usul tempat ni bekas tapak perkuburan. Terpanjat. Okey. Old Cemetery. Okey, kubur Islam, kubur Kristian semua kat sini. Tahu saya lah. Tempat saya diri ni bekas tapak Kristian. Okey. Okey, kalau ikut slide saya.
Sana sikit dalam lagi 200 atau 300 km itu tapak Quran Islam. Sini kau bagian Kristian. Ha? Ada track ke? Okey okey. Okey. Saya takkan jalan laju, saya jalan berpelan. Kita explore tak payah jalan laju. Banyak yang bikin explore yang biasa-biasa dorang jalan laju cepat-cepat. Okey. Saya tak ada buat macam parak ni. Ini explore. Okey. Pokok mati ni bergantung akar dia atas. Itu tower ke? Tiang apa tu? Ni pokok. Ni pokok. Tu besi tu. Okay, ni keluar laluan ke trek terang. Nah, saya explore di sini. Situ ada tasik. Okey, tasik. Banyak orang jogging sana pagi-pagi. Tapi bagian malam sini tak orang jalan. Hanya siapa yang buat explore, dia orang akan jalan ke sini malam. Okey. Hey. Anjing. Anjing. Macam sisik. Romeo, thank you Romeo. Yang baru join guys. Thank you so much for the punch card. Terima kasih, semoga korang murah rezeki. Yang siapa baru follow tadi, thank you Yang siapa baru follow. Ada yang jadi kori, ada yang belum Okay guys, main lampu satu mati ya. I don't know why. Hah? Kau pakai ini apa? Asal kenapa? Aku pakai Oppo. Kenapa? Ada lag ke? Ada blur ke? Tak, pasti macam gelembung. Apa dia? Pasti macam gelembung ke, Mak? Apa yang gelembung? Macam ada bentuk macam kubur. Tak ada box. Ya ke? Masuk ke box apa? Okay guys. Okay, just to kasih tahu saya dah rasa menemang. Okay. Kita tak ada seru apa-apa. Kita tak ada buat seru-seruan apa-apa. Okay. Bagus. Oh, dia cakap bagus. Bagus lah. Ada kepercayaan orang. Okay, yang tempat saya lalu sekarang ni. Okay, awak tengok Kalau ingat kata ini kubur. Sini ada jalan keluar tau. Okay. Sini jalan keluar. Patah balik. Boleh jalan terus lah. Jalan mana? Tengok. Ni atas. Kena jalan tempat tadi punya track. Yang mesti kasih masuk sana pun boleh jalan. Kena jalan sini tu. Sana belum jalan lagi kan? Ha? Dari sana belum jalan lagi kan? Guys. Jangan masuk kat sini guys. Bantu lah guys. Guys, malam ni guys korang stay tune. Malam ni pun Black ada explore guys. Malam ni kita punya event 2.0. Malam ni pukul jam 11.30 malam. Okay, okay, malam ni pun kita ada guys. Ni pasal santai-santai je guys. Black perangai orang tu siang tak boleh shortcut. Tak boleh lah, itulah. Aku kan pernah orang tu, kau tak tahu ke? Aku kan. Macam hari sama tu. Kita explore dulu macam ni. Itu jalan raya ke? Tak dekat lah.
Sekejap guys Okey. Yes, kalau jalan sini sorang memang seram lah. Siapa nak jalan sorang kan dalam sini? Tapi saya pernah jalan sorang sini. Saya tak buat live, saya jalan je. Tapi bertembangan torchlight je. Saya rekod je masa tapi tak boleh bikin live. Tapi ini saya buat live. So guys, apa perasaan anda, pendapat anda tempat lokasi ini? Adakah seram atau tak? Okey, itu pada masing-masing. Kalau tempat tu rasa seram, tapi tidak ada apa-apa. Kalau tempat tu kadang-kadang tak seram, kalau kita kata tak seram lah, okey. Kadang terbalik jadi. Okey. So malam ni saya explore pada saya, siapa yang baru masuk, saya explore malam ni je. Okay. Memang sekarang tengah berangin. Berangin tempat ni. Tadi Daudi laju je. Saya lalu sebelah dia stop. Ada orang kata kalau daun bergerak sendiri tu daun tengah berzikir. Okay. Ada percaya orang lain daun kalau bergerak ada benda-benda dekat dah sudah berhampiran lah. Okay. Tu pendapat masing-masing. Okay. Tadi saya di kawasan sana, di lampu sana, di track di sebelah sana Okay, saya tunjuk track sana, tak ada apa-apa. Yang sebelah sini punya track tadi, saya ada rasa meremang. Okay. Kadang kita masuk memang kita tak takut, tapi kalau kita tak ada itu EMF reader, ini perasaan meremang ni kadang ada tanda-tanda dia. Okay. Kadang rasa meremang bukan kita takut. Dia secara natural rasa meremang. Okay. Ada track kali ni. Malam ni kita ada explore pada jam 11. Saya datang siang sini, jalan malam saya lupa tu. Bila siang jalan tahu, dah malam gini jalan sendiri sesat. Black. Jalan siang boleh tahu tu mana. Jalan malam sesat sendiri. Mana nak jalan ni? Okey, sini ada track kecil Okey, ini laluan semua berlampu. Biasanya kalau orang-orang jalan malam ke. Okey, terus jalan tempat terang. Siapa nak masuk dalam, lampu. Okay. Saya pakai low light dengan lampu biru. Saya selalu lampu biru guys. Pasal depan ada lampu hijau. Okay. Wah, aku lihat satu lampu mati. Sini dulu ada tempat yang mandi mayat. Sekarang ada dua tempat nampak. Sini atau ke sini? Dulu sini kau sini tempat mandi mayat. Sini tempat kawasan mandi mayat. Sekarang dah jadi tempat apa? Yes, sini ada tempat kawasan mandi mayat. Okay, nanti ada tempat ni aku try letak iPhone aku. Dan kita akan rasa dia punya vibe guys. Right. Sini right ni. Okay, siapa nak aku duduk kalau takkan satu ramai-ramai kan? Takkan rasa dia punya
Okay guys So dalam sini punya camp awak nampak macam saya pakai lampu merah. Saya masih tetap pakai lampu biru. Untuk tangan saya masih ada lampu biru bukan tadi sini dah jalan ke? Bukan tadi sini dah jalan ke? Sini kita jalan tadi Dah. Aku perasan itu tower lah. Itu tower. Tadi kita jalan ke sini. Ya ke? Nampak tak? Jalan tempat pokok merah tadi Yang mana kau rasa selesa, okey kan? Pokok. Dalam Betul lah Black. Pokok merah tu Black. dalam kat pavement je dah boleh, okey kan? Dah jalan lah. Orang nak aku duduk sekejap. Ni guys, nampak tu pokok merah lagi. Dah jalan kan? Pokok berdahan batang berwarna merah. Saya menggunakan lampu biru. Okay. Nampak guys? I'm using blue light. Is lighting okey tak? Maaf sekali saya bikin live boleh dengar saya punya pernafasan. Is masih kat live ke Is? Dulu daun. Kita explore lagi tempat yang tak ada lampu. Kita ikut trail macam biasa. Ada lagi trail macam gini tak yang tak ada lampu? Tadi kita dah bersana. Oh je, okey. Nak balik? Okey, jalan terus Oi Nazar, guys, yang baru masuk boleh pasang guys, tekan dah korang. No lighting is provided in this nature area. For your own safety, please do not enter this area during night time. Black, aku explore sekejap Okay. Itu kerajaan. Tak bilang tempat ni gelap. Jalan sini baik-baik. Pasal apa tu? Ini salah jalan, salah pijak, jatuh guys. Okay. Tadi saya jalan sini tadi. Okay. Siapa baru masuk. Okey. Terima kasih. Okey, ini lokasi di Singapura Okey. Bidadari Park. Okay, siapa yang baru hadir, okay. I don't expect so much gift, bukan nak minta gift Saya nak explore biasa.
Saya greatly appreciated kalau siapa send this hard me. Mula foreign. Punch card. Siapa biasa TikTok, dia tahu punch card tu apa. Okay. Punch card ada penghargaan jika masuk live seseorang. And auto join as followers. Mana tahu satu hari saya termasuk awaknya live juga. Sama, saya datang, saya punch card dia macam biasa. Apa tu? Tadi bunyi start sebelah sini kalau boleh dengar lah Tapi mungkin bunyi-bunyi ranting patah ke, ranting jatuh, daun jatuh ke. Okay. Untuk night walk di sini, okay, ini terang lah. Orang berjalan berani lah. If you walk as a berjalan sama berkawan-kawan 2-3 orang ke. Okay lah. Tidak menyeramkan, cuma vibe malam je lah. Kan? Orang malam tak sama dengan orang siang. Macam kita kata kita di rumah, siapa duduk apartmen, duduk rumah HDB ke, siang tak ada apa-apa, jalanlah seorang-seorang kat tangga ke, duduk kat tangga seorang-seorang. Ada je. Tak payah pergi hutan, dekat blok-blok pun ada. Kawan depan saya dah bersiul. Saya tak payah bersiul lah. Depan tu kawan saya dah suka panggil. Suka seru lah. Ni ada track Saya rasa ini laluan track. Kalau di hutan-hutan biasa, track gini track binatang tu. Mungkin ada orang lalu jugalah, tapi inilah. Alamak. Bawah tu daun, satu daun jatuh. Okey. Ni siapa nak pergi uji nyali kat sini pun boleh ni. Banyak, sini banyak tempat duduk macam gini. Okey. Untuk yang orang datang siang berjogging ke, jalan-jalan brisk walk ke. Orang penat boleh duduk situ. Saya suluh atas bukan apa guys. Macam terperasan je. Okay. Memang camp di depan. Kepala saya tengok atas sekarang. Okay. Kita menggunakan camp ni memang tengok depan. Kadang banyak host tengok kamera je. Macam sekarang saya tengok depan camp ni tengok depan Kepala saya tengok kiri kanan. Okay. Kadang saya pun terlupa baca komen-komen. Pak An Kiki, thanks for the gift. Thanks for the gift. Terima kasih kasih gift. Okay, saya tak minta tapi ikhlas masing-masing. Notice, do not stray off the trail. Apa pasal? Mengapa dia cakap gini? Okay. Mana-mana kita pergi explore, kita ikut track, laluan track. Okay. Kenapa? Untuk keselamatan masing-masing. Boleh je kat dalam, boleh macam kita gini, kita boleh jalan terus je. Boleh.
Tapi kau tahu ada lubang ke, okey? Ada benda-benda tajam. Senang cakap lah. Ada ular ke, itu je. Okey. Ni trek batu. Okey, di Bidadari Park, okey. Siapa nak berjalan pada waktu malam, gunakan trek, jangan cross track. Okey. Sini pun ada CCTV. Okey, untuk safety. Okey. Jangan ganggu, jangan tekan, jangan tolak apa, okey. Ini CCTV untuk keselamatan korang semua kalau datang sini. Jadi tak kosong-kosong kan tempat ni. Bukan kita mencari benda pun ada yang mata memandang, tapi government. Okey, korang tahu sini trek. Orang explore ke jalan malam. Kadang bagi bila waktu siang pun kadang keselamatan masing-masing pun harus dijaga Saya suka trek gini dah, macam hutan. Okey. Laluan trek hutan. Kiri kanan hutan. Hutan. Tapi inilah bukan hutan yang betul lah. Yang membuat orang sini merasa, orang yang buat menyeramkan ialah dia dulu tempat bekas tapak perkuburan. Okay. Old Cemetery. Yang saya berjalan ni bekas tapak perkuburan Kristian. Nampak satu kamera lagi. Ini kamera bukan nak tengok korang buat apa tau. Suatu tempat macam gini, kalau ada siapa-siapa bikin explore sorang-sorang ke, okay? Ha? Ada peraturan bawah. Peraturan bawah ni ada 2 polis, tapi mungkin tak perasan kita lah. Okey. Tapi sini tak cakap apa yang pukul 7 tak boleh masuk. Yalah. Ni 24 hours tu. 24 hours kan? It's open to public pun. Ya dia sini. Tak apa. Kita relax je. Kita relax. Apa-apa cakap aku tak tahu je. Tadi aku nampak orang kat bawah. Jalan kaki? Ada 2 polis. Jalan? Ada kat sini tak boleh naik apa. Pasal ada kereta ke jalan? Dua bagi tak dengan petrol. Betul buat offside kita dulu. Terbang. Ada tempat tak masuk tau. Dia bukan, ada off track. Dia macam laluan orang buat sendiri, jangan masuk. Laluan orang buat sendiri, jangan masuk. Ni off track. Aku diri sini je tadi. Lubang aku rasa ni tempat bukan orang korek kuburan. Mungkin. Ni batu ah. Jangan apa yang korang nampak. Bismillah. Nampak tak? Korang nampak ni batu tak guys? Korang nampak ni batu tak? Ni ada bekas sama kubur-kubur tu. Ni semua bekas batu-batu lama. Batu-batu lama kan? Bekas tempat kuburan galian lama ni. Okey.
kita akan explore sini lain time. Tak tahu location dia. Kita akan buat explore siang dulu. Tengok tempat ni keseluruhan dalam camp. Tapi sini tempat jalan memang seram lah. Okay. Ni dia. Tengok. Kita guys, sama guys. Ni saya gelapkan I'm not using anything Lupa. Masih ada batu lama. Cina orang biarkan. Batu lama kan? Ni kalau pergi siang nampak ni. Okay. Masih boleh nampak batu-batu lama. Masa ni betul-betul nampak tak Cina Sana Kristian, ada Kristian ada Cina. Kubur Kristian nama. Tapi batu dia macam batu kubur Kristian. Kubur Kristian. Okay guys bentuk ni saya bilang bentuk gerbang bentuk gerbang dari sini sampai dalam sana. Okay. All the way kan? Dia bentuk gerbang. Okay. Salah satu dahan ni cantik. Ni dari sini dah terus sini. Memang dahan jatuh lah. Dahan lengkung. Tapi lebih pada aku rasa ini kalau turun pergi bawah tau. ni toilet. Kapak sebelah sana tadi. Kapak kita punya pukul 3 tadi. 3 o'clock kapak. Kita belum explore tempat entrance dekat Woodleigh Mall tau. Woodleigh Mall. Tadi kawan saya bilang nampak polis lalu. Saya tak tahulah. Mungkin orang komplain ke. Mungkin orang nampak kita daripada kamera. Sini tempat ada kamera tu, ada kamera terpacak macam satu ini. Ada kamera macam tadi nampak dua kamera kan. Macam itu. Mungkin diawasi oleh polis. Di neighborhood police post ke ataupun NEA. Okay. Apa ini? Raya kabel pun dah tengah charge handphone. Dung. Tempat charging powerbank saya dah rosak lah. Selalu pakai lasak. Tak salah sana pergi pon. Sana menghala ke pon. Alah ke pon. Tu sana pon Tasik tu. So jalan mana? Mana? Kalau pergi pon satu orang kena pusing. Ya ke? Kita boleh explore dekat Woodleigh Mall sana. Woodleigh Mall ni side. Yes. Kita tengok map balik lah. Mana ada map ni? Sekejap Okay guys. Pon lah. Okay. Ini dia punya peta You are here. Ni toilet. Okay. Sini. Okay. Sini kita belum pergi kan? Sini akan menghala ke Tasik. Yang ada apa? Ada bridge ke apa lah kan? Raintree Island ke kan? Okay. Alkaf Lane. Ini Tasik ni akan tembus Woodleigh Mall. Oh ni tempat Cik Lan dengan tu pergi Mus Khalifa. Yes, betul. Kita kat Bidadari Park. Kau relax je. Bidadari Park. Dia dengan so, nama yang tempat kita kat mana yang kita nak keluar tu? Mana? Yang tempat kita. Tadi kita park motor kat sini. Kita park kat sini. Park kat situ. Ni dia playground kan. Tadi playground tadi. Playground dia. Ada yang sini. Kita jalan jap ke kita jalan ikut track ni. Kecil ni tadi. Kita tengok besar. Besar akan pergi kawasan perumahan. Sini tak jalan lah pasal takut orang komplain. Okay. So kita jalan mana ni sekarang? Okay. Kita boleh mengalir ke Ui, alamak. Tembus. Kita boleh pergi ke Tasik lah. Tasik ke pon ke Alkaf Lake Alkaf Lake. So sini lah. Okay.
Jadi sini ada kawasan perumahan. Kita takkan pergi hari bising apa, kita takkan pergi gitu. Okay. Kalau bos Wan ada pada sini, di Park Etiquette. Bahasa Kelantan ni, sekali wanted cakap Park Etiquette. Dia kena nak pronounce Park Etiquette. Okay, ni tandas toilet. If any non-Malay here, tell me, okay? I will talk in English. Okay, toilet. Okay. Saya nak savekan lampu, saya matikan dulu. Pasal tempat ni berlampu, percaya.